Tasawur Islam SPM 304, tajuk Akhlak Menurut Islam. Bahagian akhlak terbahagi kepada dua. Pertama, akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak mazmumah. Tips untuk menjawab contoh. Dalam bahagian contoh ada 3 bahagian. Pertama, akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, akhlak kita dengan manusia. Yang ketiga, akhlak kita dengan alam. Okay, tips untuk menjawab bahagian contoh adalah kita mencari perkataan berlawan bagi perkataan tersebut. Okay, kita lihat yang pertama, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur. Sekiranya calon SPM dia jawab untuk mazmumah tidak bersyukur, dia menggunakan perkataan tidak, maka jawapannya tidak diterima. Jadi perkataan berlawan bagi bersyukur adalah kufur. Okay, kita lihat yang kedua, akhlak mahmudah dengan manusia adalah menghormati. Jadi perkataan berlawan bagi menghormati adalah memandang hina. Dan yang ketiga, akhlak kita dengan alam, menjaga kebersihan. Perkataan berlawan bagi menjaga kebersihan adalah pengotor.